Selamat sejahtera, saya dari pasukan sokongan ABS. Video ini akan mengajar anda cara membuat pembayaran. Mula-mula kita pergi ke rak bilik. Kemudian tekan pada bilik yang ingin anda tambah untuk pembayaran. Selepas memasuki halaman ini, tekan butang pembayaran. Kemudian pilih jenis pembayaran yang anda ingin tambahkan. Masukkan jumlah. Jika dah selesai, tekan simpan. Di sini anda boleh melihat bahawa transaksi yang anda masukkan telah dipaparkan. Jika anda ingin memasukkan transaksi yang lain, pilih jenis pembayaran sekali lagi. Selain itu, anda boleh menulis sebarang komen di sini dan masukkan jumlahnya. Jika dah selesai, tekan simpan. Transaksi kedua yang anda masukkan telah dipaparkan di sini. Jika anda telah selesai memasukkan semua pembayaran, tekan butang tutup. Dan terus tekan simpan. Berharap video ini membantu anda memahami cara membuat pembayaran. Terima kasih.